tunjukkan buku cerita saya yang bertajuk Puteri Bunga dan Hutan Terlarang. Jom sama-sama kita tengok buku ini. Buku ini saya hasilkan untuk subjek ECC 2033 iaitu Bahasa Melayu dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Dan yang paling menarik sekali, buku ni bukan buku biasa tau, tapi buku pop-up 3D. Bila buka, watak dan gambar terus timbul keluar. Sebelum saya tunjuk buku saya, mari saya beritahu nama tajuk buku saya terlebih dahulu. Tajuk buku saya ialah Puteri Bunga dan Hutan Terlarang. Tajuk ini dipilih kerana ianya menarik, penuh pengajaran dan sesuai dengan imajinasi kanak-kanak. Buku ni ada banyak manfaat untuk kanak-kanak tau. Iaitu, yang pertama, ia dapat buat mereka seronok membaca sebab setiap muka surat ada gambar timbul dan warna yang cerah. Yang kedua, ia dapat mengajar nilai murni seperti keberanian, kasih sayang dan tolong-menolong. Yang ketiga, buku ini juga latih daya fikir dan imajinasi kerana mereka boleh lihat cerita tu hidup depan mata mereka. Dan yang paling best sekali, ada aktiviti interaktif tau dekat bahagian belakang buku, seperti aktiviti cari objek tersembunyi, aktiviti labirin iaitu maze, dan aktiviti mencari perkataan ajaib. Best kan? Seterusnya, tema. Tema utama buku ini ialah kebaikan dan keberanian membawa keajaiban. Ia bermaksud bila kita buat baik dengan hati yang ikhlas dan berani menolong orang lain, sesuatu yang indah pasti akan berlaku. Macam Puteri Bunga yang selamatkan kampungnya. Oh, tak lupa juga, buku cerita ini saya buat khas untuk kanak-kanak berumur 6 tahun kerana bahasa yang digunakan di dalam buku ini mudah, ayatnya pendek dan warna pun lembut serta menarik. Anak-anak prasekolah pun boleh belajar sambil bermain. Mereka boleh buka, tengok, sentuh dan baca sama-sama dengan cikgu atau ibu bapa juga tahu. Semua watak direka dalam gaya 3D kartun moden macam dalam Disney Junior atau Upin dan Ipin tu. Selepas mencetak, saya memotong dan melekatkan watak menggunakan teknik lipatan V dan lapisan 3D untuk menghasilkan kesan timbul. Supaya bila buka buku, tada! Puteri Bunga terus timbul keluar. Nak tahu macam mana saya hasilkan buku ni? Jom saya tunjuk. Mula-mula, saya tulis jalan cerita yang sesuai dengan umur kanak-kanak, iaitu umur 6 tahun. Kemudian, saya potong kotak bersaiz 4 segi untuk dijadikan muka hadapan dan muka belakang buku cerita saya. Macam dalam gambar ni. Selepas itu, saya reka dan susun semua watak dan latar belakang guna Canva. Oh, tak lupa juga jalan cerita. Saya akan pastikan mengikut warna suku kata yang betul tau, supaya lebih mudah kanak-kanak untuk baca. Dan hasil akhirnya, tada! Sebuah buku pop-up yang menarik, kreatif dan menyeronokkan. Menarik kan? Jadi, kesimpulannya, buku Puteri Bunga dan Hutan Terlarang ini bukan sekadar bahan bacaan, tapi juga alat pembelajaran yang menarik dan bermakna untuk kanak-kanak. Mereka bukan sahaja belajar membaca, tetapi juga belajar nilai murni seperti berani, ikhlas dan penyayang. Harapan saya, buku ini dapat digunakan oleh guru dan ibu bapa untuk mendidik anak-anak dengan cara yang seronok. Oh, tak lupa juga pesanan daripada Puteri Bunga. Kalau kita buat baik dengan hati yang ikhlas, dunia akan jadi lebih indah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.